Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa binti Muhammad. Pembintangan ini merupakan salah satu daripada tugasan psikologi personality. Jadi hari ini saya akan membentangkan mengenai perbezaan personality dan jantina dari perspektif global. Okay. Dalam pembintangan saya hari ini, antara kandungan, antara perkara yang akan saya sentuh adalah mengenai pengenalan, isi kandungan perbincangan iaitu pengaruh media dan sosialisasi terhadap jantina dan identiti kebudayaan, dan yang terakhir adalah bahagian kesimpulan. Okey. Objektif pembentangan ini adalah untuk menjelaskan perbezaan personality, perbezaan variasi personality berdasarkan jantina dalam budaya dan pengaruh media dan sosialisasi terhadap pembentukan identiti jantina. Okay. Sebagai pengenalan, personality dan jantina adalah dua elemen yang sangat penting dalam membentuk identiti diri seseorang. Okay. Perspektif global menunjukkan terdapat banyak variasi, terdapat banyak faktor dalam peranan jantina dan bagaimana ia sangat mempengaruhi pembentukan personaliti seseorang. Okay. Faktor-faktor seperti faktor biologi, faktor budaya, faktor media, faktor sosialisasi dalam kehidupan seseorang itu sangat memainkan peranan yang penting dalam membentuk perbezaan tersebut. Okay. Seterusnya, personality. Apa yang dikatakan dengan personality? Personality merujuk kepada corak tingkah laku, okay. Pola tingkah laku, perasaan dan pola pemikiran seseorang yang konsisten sepanjang kehidupan seseorang. Okay, namun realitinya personality seseorang boleh berubah disebabkan oleh faktor-faktor persekitaran, pengalaman yang dilalui oleh seseorang. Okay. Jantina merujuk kepada perbezaan antara lelaki dan perempuan. Okay, dari segi biologi serta peranan sosial dan budaya yang dibentuk oleh sesuatu masyarakat itu sendiri. Okey, seterusnya perbezaan personality dan jantina. Ini realitinya lah pengaruh. Pertama adalah pengaruh biologi. Perbezaan kan secara lahiriahnya lelaki dan perempuan sememangnya berbeza kan, bukan sahaja emosi, sifat, tingkah laku kan. Lelaki lebih cenderung kepada sifat-sifat agresif kan, kompetitif. Sebaliknya perempuan misalnya cenderung kepada sifat-sifat yang lembut, penyayang, menunjukkan rasa empati. Okay. Pengaruh sosial pula lelaki mereka lebih berorientasikan pencapaian dan kejayaan. Kebanyakan lelaki walaupun tidak semua, mereka bersifat objektif, lebih objektif. Okay. Sebaliknya perempuan mereka lebih sentimental. Mereka lebih berfokus kepada hubungan interpersonal, kepada kerjasama. Okay. Ini sedikit sebanyak perbezaan lah personality antara lelaki dan perempuan. Okay. Teori-teori yang utama yang saya kaitkan dalam pembentangan ini, teori psikoanalitik Sigmund Freud. Dalam teori ini menekankan bahawa jantina mempengaruhi perkembangan personality. Jantina mempengaruhi perkembangan personality melalui peranan seksual dan sosial itu sendiri. Okay. Dalam teori sosialisasi jantina, jantina dibentuk oleh persekitaran, sosial dan budaya yang mengajar individu bagaimana berkelakuan sesuai dengan jantina. Kalau lelaki contohnya dalam masyarakat Melayu misalnya, lelaki cara berpakaian dia, cara dia bercakap dengan nada dia, okay, membentuk sesuailah dengan personality dia, haruslah disesuaikan dengan jantina dia sebagai seorang lelaki. Begitu juga dengan orang perempuan. Okay. Teori biologi memperkenalkan bahawa faktor biologi contohnya hormon, faktor genetik yang mempengaruhi perbezaan personality antara lelaki dan perempuan. Okey. Seterusnya pengaruh media terhadap jantina dan identiti budaya. Hari ini kita berhadapan dengan fasa perkembangan teknologi, fasa teknologi yang banyak mempengaruhi media, banyak mempengaruhi corak kehidupan kita hari ini. Okay, jadi dari sudut media sering menggambarkan satu stereotip jantina yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap peranan lelaki dan peranan wanita itu sendiri. Okay. Sebagai contoh dalam iklan, dalam filem-filem, kan peranan watak yang dimainkan oleh mereka.
dalam program televisyen yang menguatkan lagi norma mengenai jantina. Kalau lelaki layaknya berperangai begini, kalau lelaki layaknya berpersonaliti begini. Kan, dan begitulah juga dengan wanita. Okay. Menguatkan lagi norma jantina mengikut secara tradisionalnya. Okay. Bagi media sosial pula media sosial banyak mempengaruhi. Okay, dalam membentuk identiti diri, termasuklah peranan gender. Okay. Media memainkan peranan yang besar dalam membentuk satu persepsi mengenai peranan jantina itu sendiri. Filem, seperti yang saya cakap tadi, filem, iklan, media sosial, watak-watak dalam penceritaan, menggambarkan stereotip lelaki dan perempuan ni. Contoh kalau dalam culture masyarakat di timur, kan lelaki berperanan dominan, lelaki sebagai ketua dalam sebuah keluarga misalnya. Contohnya dalam media sosial, kan, lelaki sering ditampilkan sebagai dominan dan kuat. Sementara wanita pula digambarkan sebagai lembut dan emosional. Stereotip ini selari dengan stereotip yang memang wujud secara tradisionalnya. Pengaruh ini boleh mempengaruhi perkembangan personaliti berdasarkan jantina itu sendiri. Sosialisasi jantina dalam konteks yang global. Sosialisasi sejak kecil membantu membentuk identiti jantina. Dari sudut dia berpakaian, dari sudut dia bercakap, dari sudut peranan dia dalam sesebuah keluarga itu sendiri. Budaya sekeluarga. Ejen-ejen seperti keluarga, sekolah dan masyarakat juga memainkan peranan dalam menetapkan norma jantina. Dalam budaya sesebuah kaum, misalnya kaum Melayu, yang mempunyai nilai-nilai yang dipegang, pegangan agama yang dipegang, sangat menolak dengan keras pertukaran jantina misalnya. Ini adalah norma yang dipegang. Budaya dan budaya juga mempengaruhi. Maksudnya kalau budaya Melayu misalnya, mereka menolak lelaki yang berpakaian wanita, wanita yang berpakaian seperti lelaki. Contohnya dalam budaya kolektivis, ni saya cakap tadi, wanita lebih cenderung kepada peranan keibuan. Setengahnya berpendapat wanita itu sesuai di rumah, duduk di rumah. Dan lelaki itu keluar bekerja. Manakala lelaki dominan kepimpinan. Tetapi macam saya cakap tadi, aliran perubahan dunia dan media dan sebagainya, teknologi dan sebagainya, perubahan perkembangan pemikiran manusia mempengaruhi aspek ini juga. Kalau kita tengok hari ini, ramai wanita yang berada di barisan pemimpin misalnya. Sosialisasi jantina dalam konteks global, perbezaan sosialisasi ini bergantung kepada di mana, di timur, di barat. Contohnya kalau dalam budaya barat itu sendiri, mereka cenderung kepada pembahagian peranan yang lebih jelas antara lelaki dan perempuan. Dengan penekanan kepada pencapaian individu dan kebebasan. Sementara dalam budaya timur pula, mereka lebih menekankan peranan tradisional. Contohnya menjaga keharmonian keluarga, menghormati peranan gender yang ditetapkan oleh masyarakat. Ini perbezaan personaliti di pelbagai negara lah. Penekanan kepada keupayaan individu, lebih banyak peluang untuk menukar peranan gender. Personaliti lelaki dan perempuan di negara yang berkembang berbeza dengan di negara yang maju. Peranan gender lebih tegas. Terdapat lebih banyak sekatan sosial terhadap wanita, tetapi perubahan positif sedang berlaku. Contohnya dia bergantung kepada norma yang dipegang oleh sesebuah penduduk tersebut. Contohnya di negara-negara yang berfahaman konservatif, yang agak tertutup, mereka melimitkan peranan wanita itu dalam komuniti. Wanita itu tidak boleh bekerja, wanita itu dia ada had limit dalam pendidikan. Tempat dia yang lebih sesuai adalah di rumah contohnya. Tapi di kebanyakan negara mereka sudah memberikan kebebasan. Kebebasan itu maksudnya pencapaian wanita juga boleh mencapai apa yang dicapai oleh lelaki. Benda itu dah banyak dinormalisasikan dalam kebanyakan negara. Dari sudut peluang kerjaya pula, kesan pengaruh jantina terhadap peluang kerjaya, wanita cenderung memilih kerjaya yang lebih
relational dan lelaki memilih kerjaya yang lebih task oriented. Okay. Hubungan interpersonal, perbezaan cara lelaki dan cara wanita berinteraksi berbeza. Okay, dari segi komunikasi, dari segi mereka menyelesaikan masalah, okay, benda itu berbeza mengikut jantina lah lelaki dan wanita. Okay. Ini yang secara tak langsung benda ni lah yang membentuk personality individu tadi yang membezakan personality wanita dan personality lelaki. Okay. Perbandingan perspektif global, negara barat lebih menerima peranan jantina yang fleksibel. Okay, wanita boleh menjadi presiden, wanita boleh menjadi pemimpin dan sebagainya. Banyak wanita yang memasuki sektor pekerjaan. Mereka dah banyak dalam di lapangan industri, okay, dalam engineering dan sebagainya, okay, dan dari sudut kepimpinan. Negara konservatif pula masih mengekalkan peranan wanita yang lebih tradisional. Maksudnya wanita lebih mengurus anak-anak dan keluarga, sementara lelaki itu lebih ke hadapan berbanding dengan wanita. Okay, perubahan sosial dan ekonomi turut mempengaruhi evolusi peranan jantina dalam masyarakat itu sendiri. Seterusnya, sebagai kesimpulan kepada pembentangan saya hari ini, perbezaan personaliti berdasarkan jantina adalah hasil daripada gabungan faktor biologi, faktor sosial dan faktor budaya. Okay. Faktor biologi itu juga memainkan peranan, faktor semula jadi, faktor nature juga memainkan peranan terhadap pembentukan personaliti seseorang. Tetapi dalam masa yang sama, pengalaman seseorang, pergaulan dia, percampuran persekitaran dia juga turut mempengaruhi pembentukan personaliti seseorang. Okay, media dan proses sosialisasi juga memainkan peranan yang penting dalam membentuk identiti gender dan perbezaan kepelbagaian personaliti tadi. Kepentingan memahami perbezaan ini untuk mencipta masyarakat yang lebih inklusif dan mengurangkan stereotip adalah penting untuk memahami perbezaan ini kerana ia menjadikan masyarakat lebih terbuka, lebih inklusif, okay, dengan mengurangkan stereotip dan pandangan-pandangan yang tidak betul tentang personaliti dan mengurangkan jurang itu sendiri. Okay. Jadi setakat ini sahaja pembentangan saya berkenaan dengan tajuk ini. Okay, saya sudahi dengan terima kasih dan Assalamualaikum.